Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Ma min yaum yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilan. Nabi kata tidak ada satu hari pun yang satu-satu orang itu bangkit pagi melainkan ada dua malaikat Allah hantar turun mai kat dia. Semua kita jaga pagi ya, dua malaikat Tuhan hantar mai. Fayaqulu ahaduhuma, satu malaikat ni dia kerja doa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, bagilah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya. Malaikat ni Tuhan hantar mai. Ini bukan raqib atid, ni hak lain. Dia turun mai, hak satu kerja dia duk doa yang tu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, bagi ganti balik kepada orang yang masa hidup dia duk sedekah, dia duk infak harta dia. Kalau dia ni jenis orang suka duk sedekah, walau dia bagi sekupang, walau dia bagi 5 kupang, walau dia bagi RM1, walau dia bagi RM10, dia tak bagi ribu-ribu macam orang lain, tetapi dia ni satu orang yang suka duk bagi untuk membantu orang lain. Orang yang macam ni, malaikat ni doa kat dia, ya Allah, bagi ganti balik apa yang dia bagi kau.